Okay guys, hari ni saya dan isteri saya akan pergi ke klinik. Pergi klinik lepas tu buat check up. Kita akan buat check up sebab boleh dik. Mana ada, tak ada lah. Ya tu, sini. Kadang nak pergi vaksin, lepas tu bukanlah kita pergi klinik terus lah. Betul tak? Ini pakai baju merah-merah, sama lah. Barulah merah. Itu semalam. Kau pakai semalam. Pakai semalam guys. Padahal pagi tadi baru basuh baju. Ada macam basuh, tapi dia tak nak basuh rupanya. Baru pakai sekejap. Baru pakai kejap. Tak perlu kan? Tak perlu ke semalam? Tak lah. Tapi baru basuh. Sejuk. Sampai Bibi tak apa? Tak mandi tadi tu. Mandi? Bibi mandi lah? Tak. Pagi-pagi Bibi dah mandi? Pagi mana mandi? Ingat orang tak mandi ke? Kenapa mandi? Sebab kan bagus mandi pagi-pagi. Sebab semain subuh kan? Bisa. Kita pergi klinik dulu, okey? Nak pergi klinik. Jomlah klinik, buat check up dia. Nak? Kita pergi suami. Apa kata anda? Diam. Terpaksa. Let's go. Kajus. Jangan jadi ustaz je. Siapa tu? Kajus tu sampah masyarakat. Tengok tu, dia tak nak keluar dah. Dah sampai dah pun. Nantilah. Tadi suruh kita tengok ni. Tengok apa? Tengok video lah. Video apa? Video YouTube pertama kita. Kita tengok ni. Nak cakap nak pergi klinik, tapi nak tengok video panjang. Yelah kan 7 minit. Video mesti dah panjang. Kita nak video 5 minit je. 5 minit buat dekat TikTok tu. Buat TikTok. Lama pun belum mesti dah 7 minit. Betul tak? Ya. Thanks for watching. Follow lah kami punya YouTube channel. Okay, jom. Jom. Pergi mana ni? Kita nak pergi mana? Klinik. Tadi suruh pergi klinik. Jom pergi klinik. Bye. Tengok TV. Kalau TV ni tak nampak. Nampak lah. Gelap. Kecil kot kan. Patutnya besar. Kita kan senang sikit nak tengok kalau besar. Dia macam dekat, kalau besar macam dekat mamak tu kan. Sedap suka tengok ni. Dia tak nampak ni. Lepas ni kita terbun tak nampak. Tuan dah nak apa? Jangan apa nak. Azwa. 5 minutes later. Kalau dia apa kan? Kalau UPT dia apa? Dia cakap mesti lah. Dia kena tu. Hari ni kita baru lepas buat UPT. Kan tengah tunggu result. Macam ni Puan Asma? Itu pun dia result. Okay guys. Tadi kita buat UPT, urine pregnancy test. Apa result dia sayang? Alhamdulillah. Apa tak dengar dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Alhamdulillah positif. Tapi dia macam sama-sama. Tapi doktor tu cakap selalu sama-sama ni memang positif. Positif. Maksudnya mengandung lah kan? Ya. Ada orang tu tak nak, kita paksa dia. Oh no. Malas lagi klinik ni, malas tau. Itulah. Siapa tu? 5 minutes later. Ni
Bye-bye.